Sabah FC hari ini mengumumkan pelantikan bekas Ketua Jurulatih Skuad B23 Kebangsaan, Juan Torres Garrido sebagai Ketua Jurulatih baharu pasukan itu. Pelantikan pengendali kelahiran Sepanyol itu diumumkan pengurus Sabah FC, Muhammad Arziz Afizi, menerusi satu kenyataan hari ini. Arziz berkata, Garrido akan mengambil alih tugas daripada Alto Lines yang sebelum ini menggalas peranan sebagai pemangku ketua jurulatih berikutan peletakan jawatan Jean Paul de Marigny pada Disember lalu. Selaras dengan pelantikan pengendali baharu sang badak itu, Alto kini kembali menjalankan tugas sebagai penolong ketua jurulatih. Juan Torres akan memulakan tugas rasminya pada perlawanan menentang Negeri Sembilan FC di Stadium Likas, Sabtu ini, katanya. Arziz berkata, pengalaman Juan mengendalikan skuad B23 negara serta pengetahuannya mengenai Liga Malaysia menjadi antara faktor utama pemilihannya. Beliau percaya kehadiran jurulatih baharu itu mampu membawa perubahan positif kepada pasukan, khususnya dalam usaha memperbaiki kedudukan Sabah FC dalam saingan Liga Malaysia musim 2025-2026. Fokus utama kita adalah untuk mara ke perlawanan akhir Piala Cabaran MFL 2025-2026, katanya.